Selamat datang. Hari ini kita nak dalami satu soalan yang sangat penting dalam ekonomi. Bila kerajaan kenakan cukai, siapa sebenarnya yang tanggung beban tu? Adakah syarikat yang jual barang atau kita sebagai pembeli? Jawapannya yang sebenarnya berkait rapat dengan satu konsep mudah mungkin akan buat anda terkejut. Cuba anda bayangkan, anda seorang ahli ekonomi dalam kerajaan. Atas meja anda ada macam-macam rancangan. Nak bina sekolah, jalan raya, hospital baru, semua ni mestilah perlukan duit. Tapi setiap sen yang dikutip tu datangnya daripada poket rakyat ataupun keuntungan syarikat. Jadi soalannya sekarang, macam mana kita nak kutip dana ni dengan cara yang paling adil dan berkesan? Cukai ni ibarat nadi sesebuah negara. Duit cukai inilah yang bayar untuk hampir semua perkhidmatan awam yang kita guna setiap hari. Tanpa cukai, masyarakat moden kita tak boleh berfungsi. Tapi setiap cukai yang dikenakan tu ada kesannya. Macam riak air yang kita nampak, yang dirasai oleh perniagaan dan kita semua. Persoalannya, kat mana riak tu paling kuat? Baiklah, jom kita mulakan. Untuk faham kesan sebenar setiap dasar cukai, ahli ekonomi guna satu alat yang sangat-sangat penting. Nama alat ni, keanjalan. Inilah kunci yang akan buka jawapan kepada semua persoalan kita tadi. Jadi apa benda sebenarnya keanjalan ni? Fikirkannya macam tahap fleksibiliti dari segi ekonomi. Ia tolong jawab soalan ni. Kalau harga satu barang tu naik, adakah orang akan terus berhenti beli atau diorang akan terus beli macam tak ada apa yang berlaku? Ukuran tindak balas inilah yang jadi teras perbincangan kita hari ini. Okey, sekarang cuba kita tengok perbezaan yang ketara ni. Sebelah sini kita ada barang tidak anjal. Ini benda-benda keperluan macam bil air, bil elektrik. Tak kisahlah harga naik macam mana pun, kita tetap perlukannya kan? Sebelah lagi pula, barang anjal. Barang-barang ni ada banyak pilihan lain. Cuba bayangkan jenama sos kicap dekat pasar raya. Kalau satu jenama tu naik harga, senang je. Kita terus ambil jenama sebelah. So, ini bawa kita balik pada soalan utama kita. Bila kerajaan kenakan cukai, adakah penjual yang serap kos tu dengan kurangkan untung diorang? Ataupun adakah kita sebagai pembeli yang bayar melalui harga yang lebih mahal? Nah, jawapannya bergantung sepenuhnya pada keanjalan. Yang ini kena ingat betul-betul. Peraturan dia mudah tapi sangat penting. Pihak mana yang tak banyak pilihan, pihak yang seolah-olah terperangkap atau kurang fleksibel, mereka lah yang akhirnya akan tanggung sebahagian besar beban cukai itu. Ini poin paling penting untuk kita faham. Dan kita boleh nampak benda ni dengan jelas dekat keluk permintaan ni. Tengok, kalau keluk tu curam, itu maksudnya permintaan tidak anjal. Pengguna tak ada pilihan sangat. Jadi, bila cukai dikenakan, penjual boleh je naikkan harga tinggi-tinggi dan hampir semua beban cukai tu berpindah kepada kita sebagai pengguna. Sebaliknya pula, kalau keluk tu landai, itu tanda permintaan anjal. Pengguna ada banyak pilihan. Kalau pengeluar cuba naikkan harga, habislah pelanggan lari. Jadi mereka yang terpaksa serap sebahagian besar kos cukai tu. Okey, cukup pasal teori. Jom kita tengok macam mana konsep ni berfungsi dalam dunia sebenar dengan guna contoh-contoh yang kita semua kenal dari pasaran dekat Malaysia. Kita mula dulu dengan pasaran yang permintaannya tak banyak berubah, tak fleksibel. Dekat sini, kenakan cukai memang cara yang sangat berkesan untuk kerajaan kutip hasil. Tapi, bebannya jatuh tepat ke atas bahu pengguna, terutamanya golongan berpendapatan rendah yang akan rasa kesannya paling teruk. Contoh paling klasik kat Malaysia, tentulah syarikat utiliti monopoli macam TNB untuk elektrik dan SYABS untuk air. Ini semua keperluan asas, mana ada pengganti. Astro pun sama, ada kuasa pasaran yang kuat dan sudah tentulah rokok di mana faktor ketagihan tu sendiri menjadikan permintaan sangat tidak anjal, tak kira berapa tinggi pun harganya. Nak bagi gambaran betapa besarnya, cuba tengok keuntungan bersih suku tahunan TNB pada satu kepita dulu. Mencecah 1.7 bilion. Ini tunjukkan betapa banyaknya hasil yang boleh dijana dalam pasaran macam ni. Di mana apa-apa kenaikan kos, termasuklah cukai, boleh dipindahkan dengan mudah kepada berjuta-juta isi rumah yang tak ada pilihan lain. Okey, sekarang kita pusing pula. Tengok senario sebaliknya. Pasaran di mana kita sebagai pengguna ada kuasa untuk memilih. Dekat sini, pengeluar pula yang jadi pihak yang lebih terdedah. Beban cukai itu jadi satu risiko besar yang diorang kena urus dengan betul-betul cermat. Cuba bayangkan anda dekat pasar raya. Rak tu penuh dengan macam-macam pilihan. Kalau harga sos kicap Jalen naik sebab cukai, apa kita buat? Senang je, kita tukar ke Tamin.
Benda sama jadi untuk roti, untuk kereta mampu milik, malah untuk surat khabar. Dalam pasaran yang sangat kompetitif macam ni, mana-mana pengeluar yang cuba naikkan harga memang akan hilang pelanggan pada pesaing. Jadi, mereka lah yang terpaksa tanggung beban cukai itu sendiri. Tapi, dalam dunia sebenar, tentulah tak semudah tu kan. Kadang-kadang tindakan yang kita ambil untuk selesaikan satu masalah boleh pula cetuskan masalah lain yang kita langsung tak jangka. Contoh paling terbaik untuk ni, rokok. Permintaan dia memang tak anjal. Jadi, atas kertas, ia nampak macam sasaran cukai yang sempurna. Boleh jana hasil untuk negara dan pada masa yang sama, galakkan orang untuk hidup lebih sihat. Tapi, realitinya jauh lebih rumit. Bila cukai dinaikkan dengan mendadak, macam yang pernah dikatakan oleh pengarah urusan BAT Malaysia sendiri, ia sebenarnya mewujudkan satu insentif ekonomi yang sangat besar untuk pasaran gelap. Perokok akan mula beralih kepada rokok seludup yang jauh lebih murah dan langsung tak ada kawalan. Dan apa kesannya? Kerajaan dianggarkan rugi hasil tahunan sebanyak 2 bilion ringgit disebabkan perdagangan rokok haram ni. Ironik kan? Dasar yang tujuannya nak tambah hasil, akhirnya boleh kurangkan kutipan sebenar. Dah lah macam tu, ia burukkan lagi masalah jenayah penyeludupan. Jadi, nampak tak dilema utama yang dihadapi oleh mana-mana penggubal dasar pun? Iaitu, macam mana nak cari keseimbangan yang betul antara matlamat-matlamat yang selalunya bercanggah antara satu sama lain. Mereka kena seimbangkan macam-macam benda. Kena kutip hasil cukup-cukup tapi pada masa yang sama tak nak bebankan rakyat keterlaluan. Kena sokong perniagaan tempatan tapi kena juga capai matlamat kebajikan macam kesihatan awam. Dah macam sakus, kena pastikan semua bola sentiasa di udara. Tak boleh ada satu pun yang jatuh. Jadi, kalau ada satu je benda yang anda perlu ingat dari perbincangan kita hari ini, inilah dia. Keanjalan ni bukan setakat konsep teori dalam buku teks ekonomi. Ia adalah alat praktikal yang sangat berkuasa untuk kita ramalkan sama ada sesuatu cukai itu akan capai matlamatnya ataupun sebaliknya, ia akan cetuskan masalah yang kita tak ingini. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan soalan ni. Sekarang anda dah faham tentang pertukaran antara hasil, beban dan kebajikan, cuba letakkan diri anda di tempat penggubal dasar. Untuk biayai masa depan negara, cukai ke atas barang mana yang anjal atau yang tidak anjal yang akan anda pilih untuk naikkan. Bila anda dah tahu siapa sebenarnya yang akan tanggung bebannya. Fikirkanlah.